antara dua ni kan. Okey. Mana satu yang sesuai Aha. untuk aku main Mobile Legend. Mobile Legend. Lepas tu aku nak yang tahan lasak. Tahan lasak. Sebab aku ni barangnya orang. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Ya bang, cek apa? Bang, aku tengok kaunter kau ni banyak info Realme kan. Aha, Apa yang Realme yang terbaru? Yang terbaru. Ha. Kita ada ni bang. 15T dengan Realme 15. Oh, Realme 15. Dua-dua support 5G. Ada 5G dua-dua Ada 5G. Apa beza dua ni? Apa beza? Ha. Chipset dia lah. Chipset Dimensity 6400 Max. Ui, 6400 max. Untuk Realme 15 pula 7300 plus. Ui, ni power lagi. Ni power lagi lah. Okey. Skrin dia dah beza. Beza maksudnya? Yang ni pakai 120Hz. Okey. Yang Realme 15 ni pakai 144. 144. Dua-dua AMOLED display. AMOLED display. Ha. Dia flat ke? Flat. Oh, flat. Okey. Flat. Alright. Selain tu bang? Selain tu, ketahanan dia IP6, ada IP66, 68 dan 9. Ui, 66, 68, Dia 69. kaut semua. Kau ni. Boleh kena air Boleh kena air. Lagi bang, apa biasa lagi bang? Kau tengok kamera tak kadang-kadang? Kamera. Memang pakailah kamera. Pakai. Ha. Dua-dua. 50 50 megapiksel, kamera belakang dan kamera depan. Ui, power. Apa lagi? Dua-dua. Dua-dua. Cuma yang ni dia tune by Sony lah. Oh, ni pakai sensor Sony? Yes. Oh, Benar sekali. Ada tulisnya kan? Betul? Ada kat belakang Cantik tu. lah kamera dia. Bateri macam mana? Bateri. Baru nak cakap pasal bateri. Okey. Bateri dua-dua 7000. 7000 Tapi ni fast charging dia 60 watt je. 60 watt pun dah laju. Dah laju. 80 watt tu. No, lagi laju. Lagi laju. Sepatu. Memori dia macam mana bang? Memori dia? Memori dia? Dua-dua 12 256. Oh, 12 256. Betul. Oh, padu RAM lah. RAM 12 kan? RAM 12. Oh, okey bang. Antara dua ni kan. Okey. Mana satu yang sesuai untuk aku main Mobile Legend. Mobile Legend. Lepas tu aku nak yang tahan lasak. Tahan lasak. Sebab aku ni barangnya orang. Kadang-kadang yang tak sistem dapat kan. Kalah, aku campak air telefon. Okey, faham. Kalau yang terbaik, Realme 15 lah. Realme 15 chipset padu. Okey. Skrin 144Hz. Uish, okey. Kamera dah. Kita buat kamera lah 50 megapiksel, Sony lagi. Oh, okey. Bateri besar, fast charging. Lagi satu kan, AI dia paling power lah. AI dia paling power? AI Genie bang. Genie? Betul, AI Genie. AI apa tu? AI yang boleh edit lain macam. Dah macam ChatGPT lah. Macam ChatGPT ya? Betul. Maksudnya macam mana? Maksudnya macam mana? Kalau biasa edit tekan-tekan kan? Ni kau tekan, kau cakap je. Cakap nanti dia automatic edit. Oh, edit betul. Power. Siap. Boleh lah bang. Boleh. Redmi 15 lah. Redmi 15 5G. So, mana nak bayar berapa? Bayar cash lah. Lain macam. Okey, jom kita settle sebelah lah. Right.